YB tempat korang buat kerja ke? Sebab kat tempat kami, macam tak ada YB langsung. Jalan raya, macam baru lepas perang. Berlubang besar, sampai kereta kancil pun rasa macam naik bot laju. Lori pasir lalu, habuk naik tapi pembaikan. Hilang macam duit bajet. Internet? Jangan harap. Nak buka Google pun tunggu loading sampai sempat pergi kebun. Anak-anak belajar online, habis kuota tunggu loading je. Dah macam lawak bodoh tapi kami masih kena sabar. Orang muda lari ke bandar sebab tiada peluang. Tapi waktu PRU, YB janji akan bawa pelabur, akan hidupkan kampung. Bila rakyat tanya, mana janji? Terus jawab, kita akan teliti dan panjangkan perkara ini. Panjang kepala otak kau. Dah 5 tahun bro. Apa lagi yang nak dipanjangkan? Sekarang ni aku tanya betul-betul. Korang yang sokong YB tu, boleh bagi satu sebab kenapa kau bangga dengan kerja dia? Kau bangga sebab dia pandai senyum masa raya? Pandai salam masa kenduri? Tempat kami ni masih hidup atas janji, bukan hasil. Jadi aku ulang balik, YB tempat korang buat kerja ke? Atau dia cuma pandai main wayang?